Seorang pemilik farmasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate hari ini atas 3 pertuduhan memecahkan unit sistem parkir palang automatik di Jalan Seruling, Kangar. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Seruling, Kangar pada 4 Mei 2025 Ahad lalu. Difahamkan, lelaki itu didakwa melakukan ianat dengan memecahkan 3 unit sistem parkir palang automatik di hadapan sebuah ban, premis menjual air teh dan pasar di Jalan Seruling. Namun, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 4(2)(7) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.